Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Yang masih baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel ni. So untuk perjalanan kali ini kami bergerak sebelum subuh keluar rumah dan kami singgah solat di Kuala Lumpur dahulu. Seterusnya kami terus bergerak menuju ke Semenyih supaya kami dapat tiba di sekitar Temiang lebih kurang pukul 7 ke 8. Suasana pagi memang tenang, udara segar, jalan kampung ni buat ride rasa lebih damai. Sampai di kawasan Bukit Broga, pemandangan memang cantik. Bukit-bukit hijau ni jadi backdrop ride kami. Ramai juga hikers datang sini selalunya. Kami pernah hike bukit ni zaman muda-mudi dulu. Mengimbau kenangan juga bila lalu sini. Jom kita teruskan perjalanan. So guys, inilah laluan Temiang Pantai yang famous tu. Jalan lurus panjang dengan pemandangan bukit di sekeliling dengan kabus dan matahari sedang naik. Memang memberi satu pemandangan yang mengenyangkan mata dan perasaan.
Pemandangan kami daripada Jalan Semenyih menuju ke Negeri Sembilan, jadi kami U-turn dan ambil gambar sekejap sebab matahari terbit datang daripada belah belakang kami. Jalan ini menjadi kegemaran para riders dan cyclist. Memang syok untuk ride santai, vibe dia lain macam. Motosikal datang bukan sekadar kerana bunyi enjin atau kelajuan, tetapi kerana kebebasan yang ditawarkan. Motosikal adalah sahabat setia yang membawa kita ke tempat-tempat baru, mempertemukan kita dengan wajah-wajah asing yang akhirnya menjadi kenalan dan membuka ruang untuk memahami budaya serta kehidupan masyarakat di pelbagai tempat. Makan ubat? Setiap perjalanan bukan hanya tentang destinasi, tetapi tentang proses, tentang angin yang menyapa, tentang jalan yang berliku, tentang rasa penat yang akhirnya terbayar dengan pemandangan indah dan pengalaman yang tidak ternilai. Hidup ini satu perjalanan, hakikat hidup kita yang juga sebuah perjalanan menuju akhirat. Kita hanya singgah sebentar saja di sini. Jadi, sebagai seorang hamba, wajarlah kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita tuai di sini akan membuahkan hasil di sana.
Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya sampai di destinasi. Kami singgah di Kafe Kampung Kau, spot sarapan yang memang popular kat PD. Jom kita tengok apa menu yang ada. Okay, kambing bakau untuk 2 orang, 300 gram. Nasi lemak, air kosong kan. Okay, alhamdulillah. Macam mana, sedap? Menu kat sini memang padu. Kami berkena nasi lemak, kambing bakar kau dan air kosong sahaja. Lepas ride panjang, inilah reward yang paling nikmat. Kami akan teruskan perjalanan ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel ini. Alhamdulillah kita dah selesai sarapan pagi di Kafe Kampung Kau, Port Dickson. So kami nak meneruskan perjalanan. Tak tahu lagi nak pergi mana. So kita orang jalan-jalan lah kot. Tengok apa yang ada di sini. So seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa pada episod seterusnya. Assalamualaikum.